So aku nak betulkan satu salah faham besar. Isu Menteri Besar Perlis ni bukan punca pergaduhan PAS dengan Bersatu. Keputusan untuk melantik MB Perlis tu cuma kemuncak. Pergaduhan ni sebenarnya dah lama dah menyala. Cuma sebelum ni api dia mungkin kecil sikit dan senyap dan tak nampak. So apa yang berlaku sebenarnya? Meh aku cerita sikit lah kan. Pada malam PRU 15, Malaysia masuk fasa parlimen tergantung. Tak ada siapa cukup 12 kursi lah pada ketika itu kalau korang ingat. Angka pada waktu tu PH ada 82 kursi, PN ada 73 kursi. Kemudian jadi 74 lah lepas Padang Serai punya kiraan undi balik. Dan BN ada 30, GPS ada 23 dan JRS ada 6. So pada malam tu naratif yang sampai kepada PAS sangat jelas, iaitu kita dah dekat, kita dah hampir cukup dan kita boleh bentuk kerajaan dan sebagainya. Dan PAS pun percaya dan PAS pun tunggulah. Tapi akhirnya kerajaan terbentuk tanpa PAS dan Bersatu. UMNO masuk, kerajaan perpaduan wujud. Long story short, apa yang berlaku selepas itu adalah tak ada sidang media marah-marah pun. Tapi dalam politik je lah, janji yang tak jadi ni akan jadi luka yang pertama kan. So lepas tu masuk pula episod GPS. Sebenarnya GPS ni dari awal memang tak selesa lah dengan Perkataan Harapan. Tapi bila PH campur dengan UMNO dah cukup majoriti pada ketika itu kan. So GPS masuk jugalah dalam kerajaan, memilih untuk bersama dengan kerajaan pusat. Bukan sebab perasaan sayang atau cinta ke apa kan, tapi sebab kuasa ikut nombor lah. Dan dekat sini PAS mula nampak satu realiti lah. Politik ni sebenarnya bukan tentang siapa yang paling lantang kan, tapi siapa yang boleh deliver kerajaan. So keyakinan PAS terhadap kemampuan Bersatu sebagai orang yang boleh lead parti ni mula goyah secara perlahan. So kemudian datang pula perayaan 6 negeri pada Ogos 2023. Keputusan utama antaranya adalah kita tengok keputusan Kedah, PN dapat 33 kursi, PHBN dapat 3, di Kelantan PN 43, PHBN 2, di Terengganu PN dapat 32 kursi dan juga PHBN dapat 0, di Selangor PHBN dapat 34, PN dapat 22, Pulau Pinang PHBN dapat 29 dan PN 11, dan last but not least Negeri Sembilan PHBN dapat 31 dan PN 5. Dalam negeri-negeri Malay Belt ni, PAS tengok satu benda yang jelas lah. Jentera PAS, undi PAS atau undi PAS ni yang jadi tuan belakang kemenangan Perikatan Nasional sebenarnya. Bersatu ya, menang beberapa kursi ya, tapi dalam banyak kawasan yang menang sebab gelombang yang dibawa sendiri oleh PAS. Dan masa ni muncul pula soalan yang paling sensitif lah. Kalau PAS yang carry, kenapa Bersatu yang lead kan? Dan pada masa yang sama, Bersatu pula berdepan dengan pergolakan politik dalaman. Ada suara daripada dalam parti sendiri, iaitu bekas pemimpin, pimpinan bahagian dan juga kumpulan dalaman yang secara terbuka mempersoalkan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan mereka mendesak supaya beliau berundur diri sebagai Presiden Bersatu. Ada yang setengah mereka kata parti perlu reset, ada yang setengah kata Bersatu dah hilang arah, ada yang kata kepimpinan sedia ada gagal dalam kembangkan parti. Namun walaupun desakan ini tak boleh nak tumbangkan Presiden, tapi mesej dia sampai kepada PAS sangat jelas. Bersatu memang tak stabil lah dia dalam, dan dalam politik ni kau tak akan serahkan steering gabungan kepada parti yang bergaduh dalam bayang-bayang sendiri lah. So akhirnya semua spark-spark tadi ni dia bertembung di Perlis. Di Perlis berlaku pertukaran kepimpinan kerajaan negeri bila MB PAS digantikan dan jawatan itu disandang oleh wakil daripada ADUN Bersatu. So ini bukan sekadar tukar menteri besar lah. Ini pada aku adalah simbol. Dan dari sudut PAS, mesej dia sangat keras lah. Kita ni banyak kerusi, kita ni kira kuat lah. Tapi walaupun kuat, kuasa ni boleh diambil pada bila-bila masa. Dan dari sudut Bersatu pula, mungkin pada pandangan orang ini adalah rundingan kuasa. Tapi bagi PAS, ini kemuncak kepada semua keraguan lama. Mana janji PRU 15 yang tak jadi tu? Kegagalan deliver kerajaan, keputusan-keputusan PRN yang tunjuk PAS lebih kuat dan Bersatu yang bergolak daripada dalam ni. Dan Perlis ni sebenarnya bukan permulaan guys. Perlis ni adalah titik pecah, kemuncak kepada semua benda. So lepas Perlis, ramai yang tunggu PAS mengamuk lah. Tapi PAS masih diam. Tapi bukan sebab lemah lah. Tapi sebab PAS tahu satu realiti dalam Perikatan Nasional hari ini, Bersatu lebih perlukan PAS daripada PAS perlukan Bersatu. Dan PAS juga tahu kalau nak ubah kepimpinan gabungan ni, orang yang sabar selalunya memang menang lebih awal lah. Jadi kesimpulan aku mudah, isu MB Perlis ni bukanlah punca, dia adalah kemuncak kepada rangkaian krisis. Pertama, kegagalan deliver kuasa selepas PRU 15. Kedua, PRN 6 negeri yang dedah siapa yang carry parti. Ketiga, pergolakan dalaman Bersatu. Dan akhir sekali yang keempat, perebutan kuasa terbuka. Soalan dia sekarang, PAS masih sanggup ke bagi Bersatu terus pegang steering Perikatan Nasional? Itu soalan yang nak tentukan hala tuju Perikatan Nasional menuju PRU 16. So apa pendapat korang? Komen kat bawah, aku nak dengar.